nampak suasana pantai yang begitu nyaman pada pukul 6.20 minit petang ni. Kita akan explore binaan tinggal ni sambil-sambil kita menikmati bagaimana pemandangan dan juga suasana pada waktu petang ni. Miau. Miau. Ada kucing dalam tu. Ya Allah, Tuhanku, nasib baik. Ya Allah, Tuhanku. Jap. Macam mana nak turun ni? Aduh yo. Dia tahan dalam juga. Jap. Minta bantuan ni ya. Oh, sian dia. Sian dia. Makan apa yang? Aku. Sedap. Tak gila. Kalau panas ni. Panas baru diangkat dari sabut. Makan lu nak pergi explore ya. Bye, love you. Take care mama. Bak makan memang tak kisah dia. Okey. Ada deretan bangunan tinggal di tepi pantai yang terletak di Marang, Terengganu ni. Ini bahagian belakang ya. Baik, masih lagi berada di negeri Terengganu dan berada di daerah Marang, yang mana di tepi pantai yang begitu indah dan cantik ini terdapatnya deretan binaan yang telah ditinggalkan. Dan lokasi ini juga dikongsikan oleh Abang Jo. Terima kasih kepada beliau sekali lagi. Tu nampak suasana pantai yang begitu nyaman pada pukul 6.20 minit petang ni. Kita akan explore binaan tinggal ni sambil-sambil kita menikmati bagaimana pemandangan dan juga suasana pada waktu petang ni. Miau. Ada kucing dalam tu. Ya Allah, Tuhanku, nasib baik. Ya Allah, Tuhanku. Jap. Macam mana nak turun ni? Aduh yo. Dia tahan dalam juga. Jap. Minta bantuan ni ya. Yang. Yang. Tolong bibi jap. Tolong bibi jap, letak makanan jap. Biar tu. Jap. Nak tolong pegang kamera. Tak untuk lingkap. Tak. Lingkap jap. Baik. Tengok misi menyelamat ya. Sama siapa? Yo. Agak-agak kami nak turun lepas naik balik. Makan apa abang? Nak?
Abi pegang tangan Bincang lah. Kita tak tahu Abi boleh naik ke tak. Lelok Bi. Boleh kot kan? Abi bukannya tinggi sangat. Kesian dia ni. Tak. Macam mana boleh ada kita? Lelok tapi Abi jangan loncat, nanti patah kaki. Benda tu pun nak patah dah ya. Kurus kering ada. Kalau ada pemijak boleh tahan juga. Takut kaki je ni. Abi kena ni, jatuh bontot dulu. Jatuh ni. Abi kena berpaut pusing belakang macam ni. Turun macam tu ah. Cari benda lah. Pijak tu, pijak tu. Pijak tu. Ni eh? Ha. Boleh kot. Kenapa berumah dalam ni eh? Oh, sian dia. Sian dia Bi. Dia yang angkat dia. Jangan sikit dia Bi. Kurus yang. Kurus sebab tak makan ya. Tak ada siapa dengar. Tengok yang, tengok sikit. Kurus yang. Lapar. Sian dia. Jom naik atas jom di sini. Ya. Habis bagi makan ya. Tunggu jap. Sian dia Bi. Dia menunggu orang datang ambil dia. Dia. Dia lapar sangat ni kan. Kenapa nak bagi eh? Tak ada apa ya. Okay guys, alhamdulillah kita dah selesai selamatkan satu ekor kucing betina di sebuah, tak tahulah rumah ke kedai ni, abandoned. Bawa kereta. Ya. Dia pergi sini ke sana. Nampak? Macam Hasbi yang penting dia selamat ni. Tak ada dah Abi. Abi mesti dia lega Abi. tak ada dah, tak apalah. Dah selamat dah dia. Tak apalah. Kita rasa kan dia lari jatuh. Ya. Buntut Abi. Ya. Aduh, dah hilang kucing tadi. Syuk ingat nak bagi makan lah. Sebab nampak dia kurus kering. Mungkin dah lama duduk dalam telaga tadi. Terperangkap dalam tu. Kebetulan takdir menemukan Syuk untuk datang ke sini explore. Dan terlihat ada kucing tadi dalam tu. Tahu ke mana hilang. Tak apalah, kita terus explore apa yang ada di sebalik binaan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting dia dah keluar daripada perangkap tu Mungkin kita jatuh Allahu Akbar. Ini adalah binaan tinggal yang ada di tepi pantai ni. Dekat sini boleh tengok masih ada lagi pinggan mangkuk. Semua tak sangka niat nak explore tapi terjumpa sesuatu yang tidak diingini ataupun kejadian
yang saya tak inginkan berlaku pada seekor haiwan yang sangat-sangat saya gemari, iaitu kucing. Tak boleh nak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni belakang pintu ni ada ayat 1000 dinar. Semacam quarters lah. Betul-betul berhampiran pantai. Dan ni ada kalender ni, tahun 2015, 11 tahun. Toilet. Ni ada gambar 2 orang ataupun 3 orang budak ni. Keropok Leko 008 Kelulut. Kenangan ni. Mungkin dari penghuni rumah ni. Ni ada beberapa buku. Okey. Jadi taklah begitu besar keadaan ataupun dalaman bangunan ni. Mungkin kolam hiasan. Tak ada terus kucing tadi. Pulang yang kita rasa macam kuat di balik kot. Saya memang tak dapat lupakan apa yang terjadi tadi. Sedap akut dia. Sedap akut dia. Sedap sangat. Tengok, nak terai? Ni suap bibi tak? Habis sampai fikir kucing sampai lupa handbag tertinggal. Kalut. Nabi. Sedap. Sedap sangat.
Sedap, panas-panas sedap. Nampak sakut dia gemuk kan? Enggak. Dah settle. Dah. Air merah. Ya. Oh, dah settle sampai hujung lah ya? Ya. Ni sebenar apa? Kedai ke apa? Puas atas kot. Ni kereta ada ni. Kelepak dekat pantai ya. Ni paling hujung ni dah roboh ni. Dah roboh. Sebelah sana pun ada kat struktur. Struktur yang tinggalkan 2 tingkat. Tapi nampak lantai dah reput dah. Jadi kita boleh rakamkan dari luar sahaja. Saya rasa kucing tadi mungkin lari ke arah sini. Dia ketakutan lah. Jadi rasanya itu saja rakaman untuk video eksplorasi pada kali ni. Ringkas saja, tetapi yang penting satu benda yang saya dapat dari video ni adalah dapat menolong kucing tadi yang terperangkap lah. Terima kasih pada semua yang sudi untuk menonton rakaman ini dari awal sampai ke akhir, dan insya-Allah kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat Hari Raya. Tan 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 tan